Baik, kita ulang balik penerangan tadi. Okey, yang pertama, bilangan keempat itu. Ganjaran bagi setiap ayat dinyatakan secara terperinci dan ganjaran yang lebih daripada 4 ayat telah dinyatakan secara ringkas. Yakni, sebanyak mana bilangan ayat-ayat ni baca, sebanyak itulah lebih afdal daripada bilangan unta yang akan diperolehi. Macam ni adalah contoh. Kita baca 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat, lebih baik daripada kita beli 3 ekor unta, 4 ekor unta, 5 ekor unta. Ikut kiraan. Contoh. Jadi, dia ikut turutan. Sebagaimana bilangan ayat yang banyak dibaca, banyaknya afdal. Lebih afdal daripada bilangan-bilangan unta. Kiraan bilangan unta. Okey. Kalau untuk maksud kedua adalah dia sama macam yang tadi, bilangan ayat lebih afdal daripada bilangan unta, tetapi adalah perbezaan dia daripada segi keinginan manusia yang pelbagai. Sama ada unta betina atau unta jantan. Baginda SAW menyebutkan setiap ayat itu lebih baik daripada seekor unta betina. Jadi, satu ayat yang dibacakan lebih baik daripada seekor unta betina. Kalau orang tu suka unta jantan, maka perumpamaannya sama. Satu ayat Al-Quran lebih baik daripada seekor unta jantan. Dan maksud ketiga ialah menerangkan bilangan. Sama ada telah disebutkan sebelumnya, iaitu bilangan keempat sahaja. Jadi ada 3 maksud dekat sini.